Amalan amat baik untuk tuan-tuan yang selalu pergi memancing ke, selalu masuk hutan ke, selalu pergi berburu ke, atau mereka yang selalu buat kerja di luar, seperti berniaga pasar malam ke dan sebagainya, yang mana amalan ini kita panggil sebagai amalan penunduk ataupun pendinding bagi gangguan, bagi syaitan ataupun jin, termasuklah juga binatang, haiwan-haiwan yang berbisa, iaitu satu amalan doa yang ringkas, bunyinya Salamun ala Sulaiman fil alamin. Bahagian awal ataupun peringkat kita beramal, kalau boleh kita turun rumah, kita baca Al-Fatihah dan kita baca doa ini. Tapi kalau dah kelamaan, kita baca je Salamun ala Sulaiman fil alamin. Maknanya bila langkah keluar rumah, nak masuk hutan, nak pergi berniaga dan sebagainya, benda dekat luar, maka kita baca doa ini. Kerana apa? Kerana Nabi Allah Sulaiman, Allah bagi kelebihan, jin itu tunduk pada arahannya, binatang haiwan pun tunduk pada arahannya. Maka doa ini tuan-tuan baca sebagai untuk mengelakkan daripada gangguan binatang dan juga gangguan jin. Lagi-lagi kalau tengok macam anjing ke kat tepi jalan, kita selalu pergi kerja, ada nampak anjing tepi jalan, kadang-kadang takut benda tu kejar kita dan sebagainya, maka bacalah saja doa ini, Salamun ala Sulaiman fil alamin.